Trump nak berhentikan perang ni, mereka nak berundok daripada Iran kan. Padan muka. Siapa suruh hampir serang dia. Lah ni, Iran tak payah nak kejahatan senjata ke, tak payah. Teruskan serangan kan. Kita bagi Israel tu betul-betul down. Betul-betul tak boleh bangkit dah. Baru kita stop. Tentera US ni dia nak pergi tang mana? Semua pengkalan markas-markas dia dekat Middle East tu kan. Habis dah kena bom. Iraq pun habis lah. Dia nak pergi tang mana? Memang dia tak boleh mendarat. Kalau dia nak pergi pun ikut ni lah. Selat Hormuz lah. Pakai tentera kan. Tentera laut. Kapal laut kan. Tempat lain tak boleh. Dia bom habis lah. Kalau mereka nak pakai senjata nuklear nak bom Iran kan. Mereka tak tahu Iran tu dah ada nuklear lama dah. Mereka sembunyi lah tak abang kan. Mereka punya kroni kuncu-kuncu mereka tu. Rusia, Korea Utara, China. Itu semua nuklear punya projek kan. Bom-bom. Ada kalau mereka berani, pergi lah bom mereka kan. Pergi bom lah kalau nak berani. Silap satu dunia ni penuh dengan nuklear lah. Dekat Israel tu pun ada kilang bahan kimia dah. Sampai mereka tak boleh nak menapai, tak boleh nyawa dah. Tu pun jangan nak lawan juga. Israel tu dah jadi dah macam Gaza dah. Tak mengaku lagi mereka Netanyahu pun gagah. Tak padan. Dia tak sedar dia tu. Dah lama down dah.